Everybody, Libby. Sleigh bells are ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Okay. Hari ni plannya nak pergi naik cable car sebab semalam sejuk sangat. Masalah pula hari ni ialah berkabus. Jadi kalau naik atas macam tak nampak apa. However, kami akan cuba pergi lagi dekat, tengok suasana macam mana. Daripada jauh lebih kurang 500 meter ni nampak macam berkabus lah. Kalau tadi kau nampak macam jauh kan, so sekarang nampak lagi jelas. Tebal gila dia punya salji, dia punya kabus. So kalau naik atas, aku tak sure lah it's a good idea or not sebab macam tak nampak apa. So, backup plan. One thing aku rasa kelakar, negatif 16 tak sejuk untuk kita orang. Tapi kalau semalam negatif 23, 24, gila. How much? Cuba tarik satu, ada harga kat belakang. 5.5. So kalau kedai semalam kita jumpa 3.5. Yang macam ni kan, cuba tarik yang ni satu. Tengok berapa harga dia. Lagi murah. Tapi kedai semalam dia ada package, beli 3 dapat 10 euro. So kalau kat sini 3 euro satu, kalau ambil 3, 9 euro lah. So lagi murah. Good idea. Saya try tarik yang ni pula. Yang ni dekat Kmart semalam 6.5. Wow. Okay, kita akan beli kat sini. Belakang tu tak nampak apa sebab awan ke kabus or something like that. So alternative plan is snowshoes. Kita akan berjalan-jalan dalam hutan dekat salji yang tebal dengan pakai benda ni. And tak ada apa-apa expectation sebab kita orang tak pernah buat. So macam mana jadi kita tengok. Kami sekarang berada di Tasik Imajarvi, tempat yang ramai orang datang untuk tengok Northern Light lah dekat Levi ni. Sekarang ni tak tahu perlu pakai ke tak benda ni, tapi salji agak tebal. So since kita dah sewa benda ni, why not? Rasanya hampir 10 minit kak nak pakai benda ni tadi. Pempai jugalah sebab sejuk. Jari tak rasa. Elika akan demonstrate macam mana berjalan menggunakan snowshoes, kasut salji. Macam tu lah. Macam mana nak berjalan? Macam biasa lah kan? Jalan macam ni. Macam Rumah agak berat. Tapi takut. Asalkan tak tenggelam. Yeah. Tenggelam tu. Dia tak kena foto. Dia tak jauh dah. Nak ke hutan tu, ke depan tu. Macam jauh lagi je. Okay, nak sampai dah. Rasanya dah dari tadi lagi nak sampai. Tak sampai lagi. Dia punya tips is kena jalan slow. Barulah aku tak penat. Macam enjoy je. Jangan laju-laju. Jangan rushing. Rushing tak apa. Okay, nak sampai dah. Sikit lagi. Okay, nak sampai dah. Sikit lagi. Nak sampai dah. Okay, dah sampai. Tapi kami give up sebab kat situ dalam gila. Sampai lutut aku. Depan ni pun macam dalam juga lah. Tapi kami nak pergi ke tempat depan sana. Sejuk. Nak cakap pun payah. Boom. Kami dah penat dengan benda ni. Sebab dah sampai tempat yang kami boleh berjalan macam biasa. Buka lah. So mungkin it's not a good experience. However, it's still an experience. Okay, so now bolehlah bagi tahu kat anak-anak kami nanti kami pernah snowshoes. Kau ada. Kau ada? Macam tu lah. Jam menunjukkan pukul 4.30. Nak balik bilik dulu. Malam ni tengoklah apa-apa yang kami boleh buat. Almost pukul 12 tengah malam. And
baru bangun tidur sebenarnya, mata tak mengantuk. So why not kita just go out and see what we got out there. Okay, let's go. Alright, kat sini dia ada tulis, korang tak nampak negatif 20 sekarang ni. Tadi kami ke Tasik Email Jarvi, dekat area Levy ni. Kat situ antara tempat yang famous untuk tengok Northern Light. However, pergi sana tadi kabus tebal gila. Tak nampak apa, memang nampak kabus saja. So yeah, no Northern Light tonight. And malam ni malam last kami dekat Levy. Basically malam ni kita orang keluar, kita orang just buat benda ni je. Tu je. Dalam kesejukan gila-gila. Dan sampailah kami di Levy Lehto Apartment. See you in the next episode. Salji, kat aku.